Man, Lisa ni si aku. Kau dah lampau batas ni. Isteri, hadiah pun tak mampu nak bagi. Nak panggil aku isteri kau? Ni lepas ni. Man! Kau buat apa dengan Lisa ni? Kau ni dah kenapa? Aku nak cakap dengan Haiman pun nak kena bagi tahu kau ke? Bro, gaji kau cukup-cukup makan je bro. Kau sedar tak? Kau rasa kau cukup baik ke dari aku untuk Lisa? Man, Lisa ni si aku. Kau dah lampau batas ni. Isteri, hadiah pun tak mampu nak bagi. Nak panggil aku isteri kau? Hidup dengan lelaki macam kau ni memang menyusahkan. Man, baik kau jaga mulut kau, Man. Apa benda? Benda betul kan? Kau memang menyusahkan pun. Tambahan lagi, tak berguna. Besar. Kau ingat saya ni lelaki yang tak berguna ke? Ha? Bukannya anggap. Tapi memang tu kan realitinya. Kau tengok sikit diri kau tu, selain daripada kerja hantar barang ni, apa je lagi yang kau boleh buat? Ha? Aku ni dah penat hidup susah dengan kau. Abang, kalau Lisa nak beli yang baru boleh tak? Dah nak habis dah ni. Lisa, minggu ni order tak banyak. Duit abang tak cukup. Nanti Nanti kita beli baru. Bestnya. Kan? Lisa tak pernah keluar Malaysia. Lisa, tengok ni. Birthday gift you. Lawa. Okay. Thank you. Sekurang-kurangnya, Haiman tahu macam mana nak bahagikan aku. Bukan macam kau. Kau kawan baik aku, Man. Lisa ni si aku. Apa benda kau orang berdua buat sampai je ni? Isteri, kau ni kan, keperluan aku pun kau tak boleh nak bagi. Lepas tu kalau orang lain nak tolong, apa masalahnya? Lisa, laki ni suami awak ni. Suami, kau tengok sikit diri kau tu. Diri sendiri pun tak terjaga, lagi kau nak bela aku. Dahlah, tak payahlah susahkan diri kau. Betul lah tu bro apa yang dia cakap. Kan? Kau patut sedar. Pendapatan kau pun cukup-cukup makan je. Jualan online kau tak mampu nak lawan aku. Kau nak tunjuk belagak apa lagi kat sini? Takkan semua ni sebab duit je, Lisa. Habis tu apa yang buat selama ni takkan semua tak ada mana. Jangan nak perasan Usaha apa? Usaha konon kerja hantar barang je kot. Faris, aku rasa tak salah pun apa yang Lisa cakap ni. Dia nak hidup senang. Dia dah penat dengan kau. Kau diam. Kau kenapa nak suruh Haiman diam pula? Apa yang dia cakap tu tak betul ke? Kalau bukan sebab engkau masih mampu nak bayar sewa rumah, dah lama aku tinggalkan kau. I memang kagum dengan you tau. Lelaki macam dia ni memang patut dah you buang je tepi jalan. Tak gunalah simpan dia. Man! Kau dah ambil kesempatan kat aku ni buat tak usah. Kau nak marah-marah ni kenapa lah? Kau tahu tak aku customer kau? Aku boleh bagi kau rating 1 bintang je. Kau nak? Tahu takut? Tak adalah, aku gurau je. Nanti aku bagi kau 5 bintang berserta komen excellent service. Dah lah, tak payahlah cakap dengan orang macam ni. Jom lah. Lisa. So kalau saya ada duit, baru awak boleh kembali kat saya. Tak apalah. Macam ni kau teruskan kerja hantar barang kau ni. Nanti, bila kau dah ada duit, baru kau datang cari aku.